Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dah belajar C major yang tak ada accidental kan. Kita dah belajar G major, ada satu kena nada, itu F sharp kan. Lepas tu kita dah belajar juga F major, ada satu flat, itu B flat. Okey. Dalam ketiga-tiga ni dia ada saudara dia. Dia ada saudara rapat dia. Dia panggil relatif lah. Dalam bahasa Inggeris relatif kan saudara. Jadi kaitan. So dalam C major tu sebenarnya dia ada A minor dalam tu. Dia ada A minor. Kalau F major dia ada D minor. Tahu tak? Dia ada dia punya saudara. Macam mana kita nak tahu dia saudara tak saudara? Kalau C major kita pergi bergerak kelima. C, D, E, kelima pula kita gerak 6. C, D, E, F, G, A. A minor lah. Ataupun kita ke belakang kan. Ke belakang 3 jadi apa? Kalau C, B, A. Kita backward ke belakang. Kalau katalah F major, bergerak ke belakang D, D minor. Kalau G major, bergerak ke belakang E minor. Apa lagi? Kalau D major, bergerak ke belakang B apa? B flat lah. B minor. So, sekarang ni kita nak buat A minor. A minor. Kita panggil triad. Triad tu apa? 3 note yang kita serentak tu. Tengok. Garis lagi aku patutnya dah ada banduk ni dulu. Dah fix lah. Dah dipadamkan. Saya tak tahu kenapa. Okay. Jangan amalkan bila awak sedang buat kerja ni, awak bercakap. Jangan. Nak bercakap kena dalam kaedah PDP mesti berdepan. Okay. Saya terus kepada A minor. Sepatutnya saya buat macam ni lah. C, D, E, F, G, A, B, C. Sekarang ni saya akan ambil bermula daripada A. Tempat yang sama. Kita mulakan daripada A. Tengok Okey. Dah boleh. Ambil ni A, B, C, D, E, F, G, A. Nampak? Nampak? Lepas tu ni giliran namakan dulu. A, B, C, D, E, F, G, A. Dah. Lepas tu dalam A dalam chord A minor harmonic ni, note yang ke-7 perlu dinaikkan satu semitone. Bukan di-sharpkan, perlu dinaikkan. Dia istilah tu kena faham dinaikkan. Kalau dia G, naik jadi apa? Sharp. Naik jadi sharp. Kalau katalah saya pakai D minor, dia mesti naikkan. Kalau dia flat, dia jadi neutral. Kalau dia neutral, dia jadi sharp. Kena faham Okay. Good. Terusnya. Oh, kamera movement bagus lah. Di mana saya bergerak, dia ikut je. So, ini giliran pertama. Apa dia? Nampak tak? C. 2, 3 ni apa? 4 ni apa? 4 apa? Ni semua nak kena tulis. Faham? Okey. Sekarang ni kita pergi spelling. Wey. Okey. 1, 2. Nampak? Spelling A, C, E. B tak payah. Sebab kita nak pergi yang ke 4. 4 pun kecil juga. Dia tak sama macam major. D
dia kecil juga. Besar. Memang dia dalam minor 1 dengan 4 tu kecil. 5 saja dia akan besar. Ni apa? D, F, A. Yang kelima ni mesti besar ataupun 7. Jadi E, B. aduh, kau kata apa ni? G-sharp. G-sharp. B. D. Ni. Nampak? 57 tu apa? Yang Ha? 57 tu apa? AGBD lah. D lah. Ataupun D lah. Okey, nampak. Ya. Nampak tak? Jadi pakai ni. Pakai ni. Pakai ni. Pakai ni. Roman dia kecil. Kecil. Besar. Minor, major. Okey. Andai kata ada lagu-lagu dalam ni yang dia tambah, contohnya macam G ke, G minor ke, lepas tu apa lagi, F ke, F major ke, masuk je. Dia berulang boleh, F major kita dah belajar kan? Itu saja. So, untuk triad A minor ini dia. Alright? Alright. Okay. Pergi balik.